drone ni sebenarnya satu investment yang tinggi, pelaburan yang tinggi sebab nak beli. Lepas tu dari segi penggunaannya pun perlu ada sedikit kemahiran. Jadi di peringkat kerajaan untuk kita kata kita nak at least ada certain percentage ataupun 100 yang memang menggunakan drone, buat masa ni kita fokuskan kepada lesen dulu. Sebab itu yang paling penting, sebab mereka perlu tahu apa sebenarnya peraturan-peraturan yang terlibat, apa yang perlu dijalankan supaya digunakan dengan selamat dan sebagainya. Melalui program yang kita jalankan ni, memang KPKM dan Madi mensasarkan supaya kita boleh ada sekurang-kurangnya 350 yang berlesen. So, sebab CAM akan enforce, bercakap untuk enforce semua operator drone ni mempunyai lesen untuk menerbangkan drone nanti. So, bila kita lihat sebenarnya drone ni sebenarnya satu investment yang tinggi, pelaburan yang tinggi sebab nak beli. Lepas tu dari segi penggunaannya pun perlu ada sedikit kemahiran. Jadi di peringkat kerajaan untuk kita kata kita nak at least ada certain percentage ataupun 100 yang memang menggunakan drone, buat masa ni kita fokuskan kepada lesen dulu. Sebab itu yang paling penting, sebab mereka perlu tahu apa sebenarnya peraturan-peraturan yang terlibat, apa yang perlu dijalankan supaya digunakan dengan selamat dan sebagainya. 350 tadi tu, 350 ya. Untuk program ni. Program Masih dia ada Pioneer. Bukan, dia kena faham macam ni. Penggunaan drone ni sebenarnya dah lama dia. Memang dah memang satu benda yang semakin meningkat penggunaan dia. Dari segi number orang yang gunakan drone kita ada data, tapi buat masa ni yang kita panggil datang ke event-event macam ni adalah mereka yang memang menggunakan drone dan petani-petani yang memang dah mengambil servis-servis yang drones. Okay? So di peringkat KPKM untuk fasa yang seterusnya, maknanya untuk kita tingkatkan lagi penggunaan drone ni, kita perlu pastikan bila raja dan orang-orang orang ni perlu ada lisensi yang betul lah, sebab makin banyak drone yang terbang, kita tak nak benda tu digunakan dengan tak selamat kan. So that's why kerajaan dia selalukan sedikit peruntukan untuk kita bangunkan satu modul lisensi yang memang spesifik kepada pengguna drone.